Hi guys, welcome back to Gadget. Aku dah gunakan Poco X8 Pro ni dalam 2 minggu lebih dan sejujurnya dia ada benda yang sangat padu dan ada juga benda yang aku rasa macam meh sikit. So, jom kita tengok apa sebenarnya yang Poco X8 Pro ni tawarkan. Baiklah, macam biasa, kita lihat design dia dulu. Sejujurnya, aku kagum dengan design language phone ni. Walaupun dia tak jauh beza dengan Poco X7 Pro, tapi dengan adanya warna putih ni, dia buatkan design dia jadi lebih premium. Dan seriously, smartphone ni rasa solid gila. Susahlah nak dapat phone harga bawah RM1,500 ada design yang solid macam ni. Apa yang aku perasan, body dia tak terlalu besar, so grip tu rasa sedap dan dia tak rasa berat je kat tangan kita ni. Dan satu lagi, benda yang jadikan phone ni lebih menarik, dia ada RGB dekat bahagian ring camera ni. So dia akan react mengikut notification, charging ataupun bila kita tengah main game. Yup, benda ni tak penting pun sebenarnya, lampu-lampu ni, tapi dia bagi satu vibe yang berbeza je lah dengan smartphone lain. Smartphone Poco terutamanya. Dan untuk dia punya protection pula, apa yang ada pada Poco X8 Pro ni dia over sebenarnya. Yang mana dia ada IP66, IP68, IP69 dan juga IP69K. Banyak gila dia punya protection pada smartphone ni. Kiranya dia ada protection yang paling tinggi lah yang ada dekat market sekarang ni. Even smartphone flagship sekarang pun kebanyakannya guna IP68 je. Tapi apa yang ada pada Poco X8 Pro ni memang sangat bagus. Bagi bahagian display pula, ini antara benda yang aku suka gila lah semasa gunakan smartphone ni. Yang mana skrin dia AMOLED 6.89 inci, resolution yang tinggi 1.5K dan refresh rate setinggi 120Hz. Kenapa aku suka display dia? Sebab ukuran dia, sebab size dia. Sekarang ni susah kita nak jumpa ukuran display yang macam ni. Dia tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. Dia in the middle. Dia punya vibes tu memang sangat berbeza lah dari yang lain. Dan kalau nak cakap tentang kualiti dia, of course dia ada kualiti yang sangat mewah, resolusi dia tinggi, refresh rate tinggi, color dia pun sedap untuk mata memandang dan dia juga support HDR10+ dengan Dolby Vision. So memang best lah kalau kita nak layan movie. Even dia punya peak brightness pun tinggi sehingga 3500 nit. So memang tak ada masalah lah kalau kita nak tengok smartphone ni pada bawah matahari. Okey, sekarang kita masuk bahagian performance pula. Ini part yang paling ganas sebenarnya. Poco X8 Pro ni dia guna chip Dimensity 8500 Ultra dipadukan pula dengan 8 atau 12GB RAM LPDDR5X dan dia punya storage ni pula jenis UFS 4.1. Gila, memang gila. Dan yang lagi gilanya dia punya score AnTuTu tu cecah sehingga 2 juta. Bayangkan smartphone bawah RM1,500 ada skor AnTuTu sehingga 2 juta. Dia punya performance, dia punya skor AnTuTu tu dah macam smartphone flagship dah. Jadi kalau kita nak layan gaming yang berat, confirm tak ada masalah dan kita boleh layan pada setting grafik yang tinggi. Dia punya performance ni bukan sekadar laju je, tapi boleh katakan dia konsisten jugalah sebab dia ada 3D cooling system. So dia agak membantu jugalah untuk bagi performance smartphone ni jadi lebih stabil. Untuk bateri pula ada 6500 mAh, sangat besar, boleh guna untuk seharian penuh. Sesuai lah untuk korang yang kaki heavy user gunakan smartphone tu sebab dia ada bateri yang besar dan ada juga pengecasan yang pantas 100W. So nak cas daripada 1% sehingga 100% ambil masa dalam 47-48 minit je. Less than 1 hour bateri smartphone ni dah penuh. Dan yang lagi rare-nya, dia ada reverse charging sepantas 27W. Laju tu untuk reverse charging. So bolehlah kita cas smartphone kawan korang yang selalu habis bateri tu. Untuk setup kamera dia pula simple. Kamera utama 50MP yang guna sensor Sony IMX882. So gambar untuk cukup cahaya memang cantik, detail yang sharp, warna yang true to life. Dia tak over process lah. Dan dynamic range dia pun cukup okey. Just nice je lah untuk kamera dia ni. Untuk low light pula sejujurnya dia agak kurang sikit. Kamera dia macam agak struggle lah. Dia macam over process sikit lah untuk dapatkan kualiti yang cantik. Tapi masih usable. Itu sebab dia punya OIS kamera ni memang cukup bantulah untuk tangkapan low light. Dan apa yang aku perasan, Poco dia macam tak fokus sangat pada bahagian kamera dia ni sebab target audience dia lebih kepada performance hunter. That's why Poco bagi everything pada bahagian performance smartphone ni. Untuk software pula, dia jalan guna HyperOS 3 yang berasaskan Android 16. So far, semuanya rasa smooth je.
Tapi macam biasalah, kalau smartphone Poco ni memang tak lari daripada bloatware. Dan sudah tentu masih ada iklan yang pelik-pelik. Itu je lah yang aku rasa annoying sikit semasa gunakan smartphone ni. The rest, dia punya software ni dah cukup matang dan banyak juga customization yang boleh kita buat. Jadi, dengan tanda harga RM1,299, apa yang Poco X8 Pro ditawarkan memang cukup berbaloi. Dia boleh jadi berbaloi kalau anda beli yang 1299 ni, which is yang 8GB RAM, 256GB tu. Kalau anda beli yang 1499 ataupun yang 1699 tu, dia dah jadi macam kurang berbaloi sikit sebab lebih baik go for untuk Poco X8 Pro Max. Itu apa yang ditawarkan tu jauh lebih berbaloi and harga dia pun tak jauh beza. So, pilihlah dengan bijak untuk beli Poco X8 Pro ni. Okey, nampaknya ini sahaja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.